Selamat malam rakan-rakan sekalian. Hari ini adalah hari ke-17 dalam kalender lunar, yang bermakna rancangan televisyen kegemaran anda kembali di skrin penerima YouTube anda. Tetapi hari ini, kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik dan penting. Pada masa yang sama, ia berkaitan dengan kecantikan dan kesihatan. Bagi wanita, ini akan menarik kerana hari ini kita akan menghapuskan dagu kedua, ketiga dan bahkan keempat. Dan kita akan memulihkan kontur wajah yang benar-benar sempurna. Saya akan tunjukkan kepada anda satu senaman yang anda mungkin tidak pernah lihat sebelum ini. Dengan bantuan senaman ini, anda boleh mengetatkan bahagian yang tidak diingini yang berada di sini. Otot dasar mulut akan terangkat ke atas selepas melakukan senaman ini. Kita juga akan menghilangkan bengkak di muka, memulihkan saliran limfa dan membuka saluran limfa yang sebelum ini tertutup hari ini. Selain itu kawan-kawan, senaman ini juga bagus kerana bagi mereka yang tidak mementingkan kecantikan, yang merasakan diri mereka sudah cukup tampan. Dengan apa yang saya akan tunjukkan kepada anda boleh memperbaiki keadaan otak anda dan meningkatkan fungsinya. Juga bagi mereka yang mempunyai masalah seperti hidung berair kronik, sinusitis, jangkitan atau sering mengalami otitis telinga. Dengan memulihkan peredaran limfa, kita akan memperbaiki keadaan semua sistem ini. Selain itu, jika anda mempunyai jangkitan kronik yang terkumpul, kita juga akan menghapuskannya. Jadi, untuk penonton wanita yang hebat, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadikan wajah kita cantik sempurna dan menghilangkan dagu berlebihan. Dan untuk lelaki yang serius, para penonton, hari ini kita juga akan menghapuskan resdung, otitis, sinusitis dan penyakit lain bersama-sama, kawan-kawan. Jadi baiklah, nampaknya anda semua sudah tidak sabar untuk mula. Saya boleh lihat dari mata anda, sudu pun sudah diletakkan. Malah cawan pun, betul? Tapi mari, selamat menjamu selera kepada semua yang sedang makan. Dan kita mulakan. Ada dua sebab kenapa kita boleh mendapat apa yang dipanggil dagu berlapis. Di sini, kenapa ia boleh terbentuk dan membesar. Pertama, ada dua komponen dalam proses patologi ini. Bahagian pertama ialah bengkak. Bengkak ini terbentuk akibat gangguan aliran keluar limfa, aliran keluar darah, termasuk darah vena. Ini terutamanya masalah kekejangan otot. Beberapa kumpulan otot menjadi puncanya. Ini adalah otot dada kecil yang semua orang kenal. Di bawahnya terdapat saluran limfa. Jika otot ini memendek, jika ia menegang, kehilangan keanjalannya, maka saluran limfa akan terhimpit dan semuanya mula berkumpul. Cecair berlebihan ini mula berkumpul. Bukan sahaja pada dagu berlapis, tetapi juga di atas tulang selangka, di kawasan leher dan di muka. Selalunya satu lagi tanda pemendekan otot dada kecil ialah kebas pada tangan. Tetapi pada mulanya, tangan anda akan kebas apabila contohnya anda letakkan tangan di belakang kepala atau dalam sesuatu posisi. Seperti ketika membaca lama, mungkin beberapa jari akan kebas, beberapa jari saja. Kemudian, apabila otot ini semakin pendek, kebas pada tangan boleh menjadi berterusan. Jadi, punca pertama bengkak sebenarnya ialah pemendekan otot dada kecil. Kedua, ialah pemendekan otot skelen di sini. Ini berlaku akibat kelemahan, selalunya pada otot sternocleidomastoid dan kelemahan otot leher. Jadi, secara ringkasnya, kita perlu membetulkan otot-otot leher dan juga otot-otot dada. Untuk menghilangkan bengkak ini, kerana sebahagian cecair akan hilang, muka akan menjadi lebih kecil, lebar muka akan sedikit berkurang dan selepas anda membetulkan otot-otot ini. Jadi, kita ada dua komponen. Pertama ialah bengkak yang sedang kita bincangkan sekarang dan kedua ialah kelemahan otot. Otot di sini ialah diafragma mulut yang dipanggil. Di sini terdapat beberapa otot yang membentuk apa yang dipanggil diafragma mulut. Ini ialah rahang anda. Ini pandangan dari dalam. Seolah-olah kita sedang melihat ke arah rahang bawah anda. Ini dia. Di sini ialah gigi anda. Kesemua 32 batang gigi ada di tempatnya, betul? Pada rahang bawah,
Semuanya ada pada anda. Dan pada rahang atas juga ada beberapa lagi. Jadi, lidah di sini telah terangkat. Di sini adalah tali lidah. Dan di sini pula terletaknya apa yang dipanggil sebagai diafragma mulut. Kawasan yang dibentuk oleh kumpulan otot. Dan apabila rahang bawah kita, contohnya, mari kita lukiskan seperti ini dari sisi. Ini adalah hidung kita. Ini adalah profil seseorang. Tidak muat, rahang menghalang. Tapi itu tidak penting bagi kita. Di sini kita ada mata. Di sini telinga. Ini hidung dan di sini mulut kita. Betul? Dan bahagian ini juga boleh menjadi lemah dan tergantung seperti ini. Boleh bayangkan? Maksudnya, seluruh kumpulan otot ini juga boleh berhenti berfungsi dan jadi sedikit kendur ke sini. Dan tugas kita adalah untuk mengangkatnya ke atas bersama-sama. Jadi, ada dua perkara yang perlu kita usahakan. Iaitu mengurangkan bengkak, memperbaiki aliran keluar masuk limfa dan darah vena terlebih dahulu. Vena terutamanya, bukan arteri. Darah arteri mengalir dengan baik ke sana, bengkak berlaku kerana aliran keluar yang kurang baik. Dan yang kedua, kita perlu memulihkan ton otot kumpulan ini supaya tiada apa-apa yang kendur di sini. Betul? Supaya tiada dagu kedua, ketiga, keempat. Supaya semuanya hilang dan semuanya menjadi tegang di situ. Jadi kawan-kawan, walaupun ada satu lagi pilihan, tetapi ia tentu tidak sesuai untuk semua wanita. Anda boleh membiarkan jambang yang lebat tumbuh di sini. Dan dagu kedua pun tidak akan kelihatan. Semuanya akan tersembunyi. Tetapi, malangnya, ini tidak sesuai untuk semua orang. Tidak semua sanggup mengambil langkah sebegitu. Oleh itu, kita perlu mengatasi masalah ini bersama-sama. Mari kita mulakan dengan mengurangkan bengkak terlebih dahulu. Bagaimana kita boleh mengurangkannya? Pertama sekali, kita perlu memulihkan saliran limfa. Kita perlu memulihkan sudut rahang bawah ini supaya ia kelihatan jelas. Supaya tiada apa-apa yang berlebihan terkumpul di sini. Sistem limfa berfungsi sedemikian rupa, di mana saluran limfa, aliran keluar limfa, semuanya berkumpul di sini, di bahagian ini. Dan selalunya sangat kerap berlaku di sini terdapat gangguan yang menghalang limfa dari bahagian ini untuk mengalir ke bawah. Dan yang paling utama, kita perlu mengaktifkan dua kawasan ini, iaitu di depan telinga dan di belakang telinga. Rilekskan tisu-tisu tersebut. Di depan dan di belakang saluran pendengaran. Sangat mudah untuk dilakukan, kawan-kawan. Ambil dua jari telunjuk atau boleh juga guna jari tengah. Ikut keselesaan anda. Dan anda mula menggosok kulit di sini. Di depan telinga anda, seperti ini. Lakukan gerakan ke atas dan ke bawah. Anda boleh lakukan serentak jika tangan anda tidak sibuk. Jika anda sedang pegang sudu, letakkan sudu ke tepi. Letakkan gelas ke tepi. Dan mari kita lakukan sedikit senamal ini bersama-sama. Jadi, gosok selama 30 saat. Mula-mula, kita gosok dengan jari di depan telinga. Sekarang, di belakang telinga. Di sini, kita ada proses mastoid di belakang telinga. Dan kawasan ini juga, kita mula gosok. Gerakkan ke atas dan ke bawah, jangan malu. Gerakkan mesti bertenaga. Dengan setiap gerakan, anda menjadi semakin muda, lebih cantik dan lebih sihat. Cahaya di mata. Pipi menjadi kemerahan. Limfa mula mengalir dalam saluran. Tulis di ruangan komen berapa tahun lebih muda anda rasa anda nampak selepas mula melakukan perkara ini. Kita juga lakukan selama 30 saat. Dan kemudian ambil seperti ini. Victory. Kemenangan. 2 huruf. Dua jari. Dan mula menggosok serentak di depan dan belakang. Anda boleh lakukan dari kedua-dua belah. Lakukan semua ini selama 30 saat juga. Baik, 30 saat sudah tamat. Rehat sekejap selama 1 saat.
beberapa saat. Dengan cara ini, kita telah merehatkan tisu di depan dan di belakang telinga. Dan ini sekarang akan membolehkan limfa kita mengalir ke bawah dengan lebih mudah. Di sini juga kawan-kawan, kita ada otot pelipis. Selalunya otot ini berada dalam keadaan tegang dan kejang. Dan ketegangan berterusan otot ini menyebabkan aliran darah yang berlebihan ke kawasan ini serta aliran limfa. Dan kejang otot ini mengganggu aliran keluar. Maksudnya, otot ini sendiri menjadi seolah-olah bengkak. Ia menyerap darah tetapi sukar untuk melepaskannya. Ia juga menyerap limfa. Sebab itu, otot temporal ini ia tergolong dalam otot kunyah. Kita juga perlu merehatkannya bersama-sama. Kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, di sini akan berada di hadapan telinga. Bahagian kedua, hampir selari dengan telinga. Dan bahagian ketiga, bahagian belakang, di belakang telinga. Sekarang kita perlu. Di sini bergantung pada keadaan rambut masing-masing. Bagi yang rambutnya di bahagian sisi sini pendek, anda juga boleh gosokkan. Bagi yang rambutnya lebih panjang, supaya rambut anda tidak tercabut, anda boleh urut otot ini dengan gerakan mengurut seperti ini. Jadi kawan-kawan, sama juga. Otot ini, untuk menghilangkan kekejangan, juga perlu diurut. Anda boleh mengurutnya dengan bola kerana ia perlu dirawat agak lama. Ia agak tegang. Mengurutnya dengan bola juga tidak sukar. Anda ambil bola urut, bola tenis lebih baik digunakan di sini kerana ia mungkin agak menyakitkan. Terutamanya jika sebelum ini ia tidak pernah diurut. Jadi lebih baik gunakan sesuatu yang lebih lembut. Baring menyiring. Letakkan bola di sini dan cari titik yang sakit. Di sini, anda boleh gerakkan ke kanan, ke kiri atau boleh juga lakukan ini berhampiran dinding. Tetapi, jika terlalu sakit untuk baring, anda boleh lakukan di tepi dinding kerana berat kepala juga menekan otot ini. Dan lakukan seperti ini untuk semua 3 bahagian otot ini. Ini juga untuk rujukan anda nanti. Supaya rahang anda sejajar, kerana ketegangan yang tidak sekata pada otot ini juga boleh menyebabkan ia menjadi senyit. Ia boleh bergerak sedikit ke depan atau ke belakang disebabkan bahagian depan atau belakang otot ini tegang. Tetapi sekarang, untuk saliran limfa, cukup sekadar menggosoknya sahaja. Jadi, bahagian tengah otot ini juga digosok selama 20 hingga 30 saat dengan cara seperti ini. Dan bahagian belakang, di sini, di belakang telinga. Otot ini juga diurut selama kira-kira 15 saat. Dan kemudian, urut sedikit otot itu. Akan ada bahagian yang sakit pada otot itu. Di tempat yang ada bahagian sakit, anda boleh berhenti lebih lama. Cari juga tempat di mana kulit bergerak dengan lebih sukar di atas otot itu. Kerana di situ akan muncul lekatan antara kulit, tisu bawah kulit dan otot itu sendiri, serta fascia otot tersebut. Akan terbentuk seperti jambatan tisu penghubung yang menghalang kulit daripada bergerak bebas. Ini juga menyebabkan berlakunya genangan selepas itu. Selepas anda mengurut otot temporal ini, anda mungkin akan merasakan sensasi kesegaran di kepala. Seolah-olah darah yang segar baru akhirnya mengalir ke kepala anda. Dan kelebihan kesan ini ialah, pada masa yang sama, pendengaran anda juga bertambah baik. Darah mengalir ke kawasan telinga. Dan sesiapa yang mengalami bunyi berdengung di telinga, anda juga mungkin akan merasakan selepas ini bahawa ia sedikit berubah. Jika ia berubah, lakukan ini lebih kerap. Jadi anda lihat, kami bukan saja mengambil berat tentang kecantikan anda, tetapi juga tentang kesihatan anda, termasuk pendengaran. Jadi kawan-kawan, kita sudah urut otot pelipis bersama-sama. Seterusnya, kita turun ke bawah. Kita telah melonggarkan saluran-saluran ini. Tetapi buat masa ini, kita belum turun ke bawah. Pegang telinga anda dan tarik. Tarik telinga ke arah yang berbeza. Tarik cuping telinga, tarik bahagian atas telinga. Tarik bahagian tengah telinga. Dan tarik terutama bahagian bawah telinga. Kerana di bahagian ini juga, sangat kerap berlaku genangan tertentu di kawasan daun telinga. Tempat-tempat tertentu di mana limfa berkumpul. Dan dengan cara ini, apabila anda menarik telinga anda mengaktifkan pergerakan.
melalui saluran limfa. Buat kira-kira 15 hingga 20 gerakan pada setiap sisi. Mungkin agak menyakitkan, tetapi secara normal tidak sepatutnya ada rasa sakit. Jika anda rasa sakit, lakukan dengan lebih perlahan dan ulangi lebih kerap sehingga anda tidak lagi merasa sakit. Lakukan setiap hari sehingga anda tidak lagi merasa sakit. Baiklah, seterusnya. Sekarang kita turun ke bawah sini. Kita perlu bebaskan saluran-saluran itu. Dan di sini, kita ada otot sternocleidomastoid. Dan di belakangnya, ada otot-otot skalen. Di sini kita buat pergerakan seperti ini. Dari atas ke bawah. Di sepanjang otot itu. Dan sedikit di belakangnya. Di sini, kita lakukan 20 gerakan di satu sisi. Gerakan ini mesti cukup kuat. Maksudnya, anda bukan sekadar mengusap kulit. Anda lakukan dengan tekanan. Tekan dan gerakkan otot ke bawah. Anda memperbaiki aliran limfa anda, menghilangkan kesesakan. Di sebelah satu lagi pun, buat perkara yang sama. Jika anda perhatikan pada wajah orang-orang dari pelbagai umur, mereka bukan sahaja berbeza kerana contohnya pada usia 90 tahun ada kedutan, pada usia 40 kurang, pada usia 20 tiada. Selain itu, bentuk dan lebar wajah juga akan berbeza. Maksudnya, air benar-benar terkumpul. Cuba perhatikan. Maksudnya, perubahan berkaitan usia sangat kerap dikaitkan dengan bengkak pada muka, hidung membesar, mata mengecil dan kelopak mata jatuh. Semua ini adalah air berlebihan yang kita sedang buang sekarang, yang terkumpul di bahagian kepala anda dan malah topi yang dihadiahkan kepada anda semasa umur 18 tahun pun sudah tidak muat di kepala. Sekarang cuba pakai semula nanti. Pasti akan muat dengan mudah. Jadi, dan akhirnya, otot dada kecil. Otot dada kecil sangat baik untuk diregangkan pada bingkai pintu. Ini kita sudah tahu cara melakukannya. Tetapi ada juga cara lain. Salah satunya ialah pengaktifan otot rhomboid dan trapezius kita. Dan untuk merehatkan otot dada kecil dengan cepat, kita perlu menegangkan otot trapezius kita. Untuk itu, kita satukan tulang belikat di belakang dan kemudian rehatkan. Satukan dan rehatkan. Lakukan 10 gerakan seperti ini dengan tangan di bawah. Buat 10 kali, satukan tulang belikat anda. Satukan, tahan selama 1 saat, kemudian rehatkan. Satukan, rehatkan. Kedudukan pertama. Kedudukan kedua. Satukan, rehatkan. Satukan, rehatkan. Satukan, rehatkan. Juga 10 kali. Dan kedudukan ketiga. Tangan di belakang kepala. Satukan tulang belikat. Rehatkan. Satukan, rehatkan. Di sini kita buat pergerakan ke depan. Supaya otot anda melakukan pergerakan sepenuhnya. Ke depan, kemudian ke belakang. Ke depan, ke belakang. Dalam posisi ini juga, lebih baik lakukan pergerakan sepenuhnya. Di sini, satukan tangan di depan. Di belakang, satukan tulang belikat. Di depan, tangan disatukan. Di belakang, satukan tulang belikat. Di depan, tangan disatukan. Di belakang, satukan tulang belikat. Tangan dibawa ke belakang macam ini. Seolah-olah anda sedang berjalan-jalan. Seolah-olah keluar berjalan. Satukan tulang belikat, siku ke depan. Satukan tulang belikat, siku ke depan. Letakkan tangan di belakang pada punggung. Juga lakukan 10 hingga 15 pergerakan. Dan dengan cara ini, kita merehatkan otot dada dan menegangkan otot di antara tulang belikat. Juga, tepuk-tepuk sedikit otot dada itu sendiri. Gunakan tangan anda untuk mengetuknya secara langsung. Ini bertujuan untuk menghilangkan kelemahan, penuaan, dan supaya segala yang tidak diperlukan seperti lekatan, fibrosis, tidak lagi mengganggu fungsinya dari kedua-dua belah. Rasakan bagaimana darah baru yang segar mula mengalir dalam sistem limfa dan peredaran darah anda. Jadi kawan-kawan,
Bahagian pertama di mana kita mengatasi gangguan peredaran limfa telah selesai. Sekarang bahagian kedua, yang paling menarik. Bagaimana kita boleh menegangkan otot-otot ini? Otot-otot diafragma mulut. Lihat. Senaman ini sangat berkesan. Ia bukan sahaja membantu untuk menegangkan dagu berlapis anda, menjadikan dagu berlapis anda seperti dagu biasa, mengalihkannya ke kategori pertama. Tetapi ia juga membantu untuk memulihkan kedudukan rahang yang betul. Ia membantu mereka yang mempunyai masalah dengan sebutan kerana ia juga secara tidak langsung mempengaruhi otot lidah itu sendiri. Lidah anda akan bergerak dengan lebih baik di dalam mulut. Dan banyak lagi kesan positif lain yang boleh anda tulis di ruangan komen selepas anda mula melakukannya, apalagi yang berlaku kepada anda selepas anda berkenalan dengan senaman ini. Jadi di sini kita ada rahang atas. Di sinilah ia berada. Ini dia, rahang atas dan langit. Mari kita lukiskan untuk lebih jelas. Ini gigi kita, yang depan di atas ini. Ini mulut kita. Ini gigi kita di bawah. Ini, di sini kita ada lidah. Dan sekarang, kita perlu tekan lidah sekuat mungkin. Tekan sebanyak mungkin permukaan lidah ke lelangit. Maksudnya, bukan hanya hujung lidah saja yang perlu ditekan ke lelangit, Tetapi cuba tekan sebanyak mungkin permukaan lidah ke lelangit supaya mereka bersentuhan. Dan sambil mengekalkan kedudukan lidah ini, sekarang anda mula membuka mulut anda. Di sini terdapat tali lidah. Dalam kedudukan ini, ia akan menjadi tegang. ada yang akan merasakan ketegangan ini, ada yang tidak. Semuanya bergantung pada panjang tali lidah itu. Dan pada masa yang sama, apabila rahang anda turun ke bawah, lidah anda tetap di tempatnya, bahagian dasar mulut ini akan mula terangkat ke atas. Baiklah kawan-kawan, saya tunjukkan bagaimana ia dilakukan. Lihat, lidah ditekan. Hanya dengan menekan lidah, anda boleh letakkan tangan di sini, di kawasan dagu kedua anda. Atau kalau ada yang ketiga pun boleh letak. Atau yang pertama, tekan lidah anda dan mula buka mulut. Ada yang akan rasa lebih selesa jika anda dongakkan kepala sedikit ke atas, supaya pergerakan rahang bawah anda lebih luas. Anda juga mungkin akan rasa ketegangan di kawasan semua otot-otot ini. Buat 10 pergerakan seperti itu, berehat, kemudian lakukan 3 set lagi. 2 hingga 3 set perlu dilakukan untuk senaman ini. Jadi kawan-kawan, pergerakan ini boleh dilakukan sepanjang hari. Tetapi sebaiknya jangan sampai orang nampak. Tapi kalau pakai pelitup muka, boleh buat lebih kerap. Dengan bantuan senaman ini, dagu berlapis 2, 3, malah 4 boleh dihilangkan dengan baik. Semua senaman ini perlu dilakukan. Kawan-kawan, supaya anda, para pengikut yang dihormati, menjadi cantik, sihat dan ceria. Saya harap anda menonton setiap video. Jangan terlepas. Dan tonton dengan teliti. Jadi, macam mana? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan suka dan tinggalkan komen. Sampai jumpa di rancangan seterusnya, kawan-kawan yang dihormati.